Soalan yang menarik sangat. Okey. Sebenarnya apabila membicarakan tentang apakah tulisan dalam kitab-kitab suci itu, sama ada Mushaf Ibrahim, Zabur oleh Nabi Daud alaihissalam, Musa, Taurat dan Injil oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi apa yang jelas di sini ialah setiap turunnya wahyu itu telah ditulis, ya, telah ditulis. Dan kita maklum bahawasanya ada pertikaian sebenar perkataan Taurah dengan Mushaf. Ya, apabila kita kaji lagi, bila kita tengok perbandingan, sebenarnya Taurah itu juga dikenali sebagai Mushaf. Sebab kita ada dalam tu, dia kata Mushaf Ibrahim wa Musa. Mushaf Ibrahim wa Musa, untuk Nabi Ibrahim kita maklum dia adalah mushaf. Dan untuk Nabi Musa juga dikenali sebagai mushaf. Tapi kenapa disebut Taurat? Taurat itu disebut apabila Taurat itu adalah perkataan Taurat berasal daripada nur. Nur, tanwir. Taurat itu berasal daripada tanwir, iaitu nur dalam bahasa Arab. Tanwir itu disebut dalam bahasa Ibrani. Yakni dia kata Ibrani di situ, dia kata tanwir, ataupun tanur. Jadi perkataan inilah telah melahirkan Taurat. Hakikatnya Taurat itu adalah mushaf. Suhuf Musa, suhuf Ibrahim wa Musa. Jadi di sini apa yang dimaksudkan dengan suhuf Musa? Suhuf Musa itu hanya ada 10 suhuf yang diletakkan di dalam 10 alwah. Bila masa Nabi Musa dapat alwah tu, dapat suhuf tu? Ketika dia naik ke Sinai. Dia mendapat 10 alwah. Itu sahaja yang dimaksudkan dengan Taurat. Dan kita maklum bahawasanya ada pihak mengatakan apabila Nabi Musa alaihissalam itu turun daripada gunung Tersina, dan dia bila melihat kaumnya itu menyembah sapi emas, maka dia menghentakkan alwah itu dalam bentuk batu. Itu lebih kuat pandangan. Dia bukan dalam bentuk khasyab. Kerana macam mana tulisan itu dipancarkan daripada cahaya. Sebab itu nama Taurat itu disebut Taurah. Dia adalah tanur. Jadi di sini apabila dia turun, dia pecahkan. Pandangan yang mengatakan dia naik semula. Dia kata mereka berpandangan bahawasanya Yahudi dan Nasrani mengatakan Nabi Musa naik semula berjumpa dengan Allah untuk mendapatkan yang baru sebab yang tu dah pecah. Disebabkan itu dalam agama mereka wujudnya tongkat Nabi Musa, covenant itu, covenant ini. Kita orang Islam, kita kata bila Nabi Musa dah naik, dia turun, dia tak naik lagi. Dia hanya ada 10 alwah itu. Dan 10 alwah itulah yang dikenali sebagai suhuf. Suhuf Musa. Okey. Adapun suhuf Ibrahim pun juga 10. Manakala yang lain-lain itu ada juga. Semua dikenali sebagai suhuf. Furqan sahaja dikenali sebagai dalam bentuk kitab. Ya. Berbalik kepada cerita bahasa apakah yang digunakan. Di sini cukup menarik ya. Saya sebenarnya bila kita buat kajian sendiri ya dengan fahaman kita, didikan kita daripada kecil lagi, macam mana ayah mak kita didik kita adalah tauhid, fahaman kita dan agama kita sekian-sekian. Jadi dia memberi kesan tahu bila kita sudah besar, kita dah buat kajian, kita baca, dia memberi kesan kepada jiwa dan diri kita. Apabila kita baca catatan itu, maka kita dapati bahawasanya tulisan-tulisan itu berevolusi. Di sini saya ingin pergi kepada paling awal sekali ialah selain pada Nabi Adam, Idris, Nuh. Kita pergi kepada Nabi Nuh dulu. Nabi Nuh alaihissalam ada 3 anak. Sam, Ham dan Yafid. Saya tak nak cerita pasal anak yang Ham dan Yafid ni, nanti jadi panjang pula. Kita cerita pasal Sam dulu. Sam ini dia ada 5 anak. 5 anak, mana cucu Nabi Nuh daripada anak Sam ni ada 5. Iaitu mereka ini adalah Semitic people sebab berasal daripada Sam. Jadi siapakah anak dia? Anak dia adalah Ashur, Elam, Arfakhshad, Lawik dan Aram.
Persoalannya sekarang, dari manakah nabi-nabi ini munculnya daripada jujur ini? Juzur ini. Memang kita tahu daripada Shis itu daripada Nabi Adam lagi. Jadi sekarang ini, daripada Elam, Ashur, Arfakhshad, Lawi, dan Aram. Aram ini adalah yang guna bahasa Aramaik. Inilah bapaknya. Bapak bahasa Aramaik ini Aram. Yang mana mereka itu menetap di Damsyik. Dulu kota Damsyik namanya kota Aram. Kemudian ditukar kepada Darmashki. Kemudian berubah kepada Damsyik. Kemudian, yang Ashur ini, yang tulisan tadi. Tulisan Syrianiyah itu daripada tulisan Ashur. Dia adalah anak Sam yang pertama tadi. Dia adalah merupakan seorang jadi raja pula. Anak-anak mereka ni menjadi raja. Anak-anak Sam tadi. Semuanya menjadi raja. Dan Ashur ini menetap di utara Babylon. Dan telah menguasai sekitar Fertile Crescent. Sekitar mengambil masa yang panjang. Dia berkuasa daripada 2400 BC sehinggalah kejatuhan kerajaan Ashur pada 600 BC. Pada masa itu ada Nebuchadnezzar, ada Nabonidus, ada Akkad di Babylon dan sebagainya. Mereka turun naik. Tapi apa yang jelas di sini, pihak kerajaan Assyria ini telah memerintah daripada seluruh Fertile Crescent itu sampai ke Palestin. Dan dipercayai ini adalah tulisan mereka, tulisan Syriani. Tulisan Syriani ini terhasil daripada evolusi tulisan Aramaik tadi. Sebab Syrian itu Aramaik bertempat di Damsyik. Maka lepas orang-orang Aram itu kalah berperang, maka orang-orang Syrian masuk dan memerintah Damsyik dan tukar kepada tulisan ini. Dia terevolusi daripada tulisan Aramaik itu tadi. Baik kepada cerita tulisan kitab suci itu. Jadi tulisan kitab suci, kita pergi kepada tulisan Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim AS hidup sekitar 1950. Ada mengatakan 2000. Jadi dia ini adalah orang Iraq. Nabi Ibrahim adalah orang Iraq. Dia adalah Proto-Arab. Dan dia ini berbangsa Akkadi. Tulisan Akkadi, kita tahu bahawasanya tulisan dalam bentuk paku. Dipanggil Mismariyah. Ataupun dipanggil kod. Jadi benda ini saya kaji dalam, bila kita buat kajian, kita baca catatan Tahar Bakir. Tahar Bakir lah, Profesor Tahar Bakir lah orang yang pertama mentranslate ataupun menterjemahkan kod ini, kod Epic Gilgamesh ini ke dalam bahasa Arab. Dan dia mendapati ini adalah konsep bahasa Arab. Tetapi simbolan berlainan. Itu zaman Nabi Ibrahim AS. Maknanya kemungkinan besar Mushaf Ibrahim itu ditulis dalam tulisan Mismari. Hujah yang kedua pula, kita mengatakan kenyataan ini tepat, kenyataan ini mungkin benar, kemungkinan besar benar, apabila Weda yang pertama itu, sebelum diubah penulisan, disalin balik, adalah dalam tulisan Mismari. Dan kita maklum Weda ini muncul sekitar 1400 BC. Maksudnya di sini, dia telah terpengaruh dengan suhuf Ibrahim, sebab mereka itu dekat-dekat. Bagaimana boleh sampai pula Weda ni daripada suhuf Ibrahim kepada Weda? Dia melalui orang-orang Aryan yang ada di sekitar antara Iraq dan pegunungan Widian masuk ke India. Okey, itu Nabi Ibrahim. Kita baik kepada Nabi Musa AS. Apakah bahasa Nabi Musa? Ini cukup menarik. Sebab bila saya bacalah mana-mana catatan Western ke dalam tafsir tulisan orang-orang Arab ke mufti-mufti Arab ke, mereka mengatakan Nabi Musa AS adalah berbangsa Yahudi. Kemudian dia kata tulisan-tulisan tu mestilah dalam tulisan Ibrani. Saya rasa ini satu masalah besarlah dalam dunia Islam. Apabila pihak yang ada pegangan, pihak agama yang ni macam mufti dan sebagainya tidak duduk semeja dengan kepakaran yang ada pada orang yang boleh dalam batu bersurat. Sepatutnya kita kena duduk semeja baru kita dapat data. Bukan kita nakal daripada orang sebelum itu. Justru itu, apabila buat genealogi itu, saya dapati bahawa Nabi Musa AS tidak pernah masuk ke Palestin. Beliau tak pernah masuk ke Palestin dan sesat di Padang Tis selama 40 tahun. Ini ialah sebagai ganjaran ataupun akibat daripada sembah lembu emas tadi dekat di bawah Bukit Tursina itu. Jadi apabila dia tidak pernah masuk ke Palestin, bagaimana pula Nabi Musa AS boleh bercakap dalam bahasa Hebrew? Dia kata bahasa Hebrew kan? Saya cukup
saya kurang setujulah bila mengatakan Hebrew itu. Sebenarnya dia nak mengatakan Hebrew itu daripada Abir. Kalau kita ikut daripada keturunan Nuh tadi, Nuh kan ada anak Sam tu. Kita cerita pasal anak Sam sebab dia bahasa Semitik ini. Nuh tu kan ada 5 anak. Asyur, Alam, Arfakhshad, Lawik dan Aram. Jadi Abir itu adalah cucu, adalah datuk kepada adalah cucu kepada Arfakhshad. Jadi Abir bin Shalih bin Arfakhshad. Maksudnya Nabi Ibrahim tak wujud lagi masa tu. Abir wujud, Nabi Ibrahim tak wujud sebab Nabi Ibrahim bawah lagi. Nabi Ibrahim dengan Nabi Khadir dulu, Nabi Khadir. Shalih, anak Shalih nama Falih. Anak Falih nama Balia. Balia itu ialah nama kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir dulu mai daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bermaksud di sini, kenyataan mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu berbangsa Hebrew, berbahasa Hebrew, daripada keturunan Hebrew, tidak tepat sama sekali berdasarkan genealogi yang kita telah susun. Ini bermaksud bahasa Nabi, tulisan dalam kitab Taurat itu adalah tulisan yang telah jauh dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi betullah apa yang kita baca dalam catatan mengatakan bahawasanya sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam 700 tahun, barulah pendeta-pendeta Yahudi menulis Taurat itu, yang 10 mushaf itu, yang 10 alwah itu. Dia baru tulis sesudah wafatnya Nabi Musa alaihissalam 700 tahun. Ini bermakna pendeta Yahudi mestilah tulis dalam bahasa dia. Dan kita maklum bahawasanya 700 tahun sesudah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, dia sekitar 400 atau 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan waktu itu ialah zaman Exodus. Exodus itu kalau kita baca dalam Bible ialah exile. Exodus bermakna exile daripada Babylon. Itu zaman Nebuchadnezzar. Sesudah kekalahan Nebuchadnezzar, sesudah ketiadaan Nebuchadnezzar, maka Nebuchadnezzar took over the range of the kingdom. Kemudian masa Nebuchadnezzar sekitar 530 itu sehingga ke bawah 530, 400 itu dikuasai oleh Nebuchadnezzar, diserang oleh Cyrus the Great. Cyrus I, Iskandar Zulkarnain. Maka bila diserang oleh Iskandar Zulkarnain, dia membebaskan tawanan-tawanan yang diambil, yang ditawan oleh Nebuchadnezzar daripada Palestin itu. Termasuklah kerajaan, termasuklah Bani Israel dan Yahudi. Yahudi dan Bani Israel orang berlainan. Saya boleh cerita pada tu. Jadi bila mereka pulang itu, mereka menjadi juru tulis. Masa itulah mereka tulis semula kitab, menulis mula Taurat. Dan penulisan mereka itu sebenarnya bukan tulisan mereka. Tulisan mereka itu, mereka tidak ada tulisan. Mereka ambil tulisan Finikiyah dan tulisan Aramak dan tulisan orang-orang Kanaan, orang Palestin pada ketika itu. Dia tulis balik. Lama-lama bila kita menulis ni, kita nak express apa yang ada pada diri kita, kita akan menggunakan uslub kita sendiri. Hakikatnya Hebrew itu tulisannya telah ditulis balik pada kurun yang ke-12 AD oleh Ibn Ezra. Maknanya tulisan Hebrew yang ada sekarang ini baru dicipta, ditulis balik pada kurun yang ke-12 AD. Kurun ke-12 AD ini sekitar Efras lah. Ibn Rushd dekat Spanyol tu. Sebabnya. Jadi maksudnya di sini, apakah tulisan kepada ke atas tulisan alwah itu? Saya berpandangan secara peribadi, ianya mesti dalam tulisan Semitik yang mana dia mesti nabi-nabi ini mempunyai bahasa yang khusus bila berurusan dengan Allah Ta'ala. Yang mempunyai bahasa Tuhan. Tetapi bagaimana pula ada dalam ayat Quran itu kata nabi-nabi menggunakan bahasa kaumnya apabila berdakwah. Bila berdakwah, dia mesti menggunakan bahasa kaumnya. Bahasa kaumnya itu bahasa lahjah. Bahasa dialek. Sebab dia tak boleh menggunakan bahasa ketuhanan itu. Kerana apa? Kerana bahasa tidak sampai kepada level pemikiran umat yang ada pada ketika itu. Dia akan menggunakan bahasa pasar.
Antara bahasa-bahasa ialah bahasa Aramat. Bahasa Kan'an. Kita baca sekali sebut lahjah. Dia sebut bahasa Kan'an, Feniki, Keldan, Akadi. Itu merupakan bahasa kaum. Tetapi bahasa ketuhanan bila bercakap dengan kalama Musa takliman. Musa bercakap dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina, itu seolah-olah Musa tanya, Allah jawab. Allah tanya, Musa jawab. Takliman. Itu ada unsur-unsur musyarakah di situ. Jadi ini bermaksud, tulisan yang kita jumpa, dia kata tulisan Taurah lah, tulisan Injil, itu bukan dalam tulisan asal. Ia sudah disalin berkali-kali, beratus kali. Dah beribu kali dah disalin. Dan apabila proses penyalinan sesuatu maklumat atau data, dia mesti melalui proses emosi. Sebab itu terdapat inhiraful maklumat. Tetapi benda ini tidak berlaku pada Quranul Karim. Sebab itu dia dijaga. Dan dikira siapakah yang boleh dipercaya dan sebagainya. Dan itulah menyebabkan Osman Affan hanya mengambil salinan daripada yang terdapat di tangan Hafsah. Mushaf Hafsah saja. Itu jawapan saya. Saya rasa terjawab, Tuan Farid. Ya, Prof. Saya rasa panjang lebar untuk mereka pelayar yang mungkin first time dengar, saya rasa mungkin mengambil masa juga nak digest urutan sejarah dan kata orang tu perkembangan tulisan. Tapi yang saya dapat tangkap daripada apa yang Prof kongsikan tadi, bermakna mungkin antara nabi-nabi mereka mengenal pasti Tuhan Yang Maha Esa itu dengan bahasa ketuhanan. Tetapi apabila mereka mendakwah kepada kaumnya, mereka menggunakan bahasa pada waktu itu untuk kaum tersebut. Contoh Mesmeriah dan sebagainya. Sebab kemampuan akal itu tidak boleh. Okey, alright. Dan ini berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya metafizik. Okey, so maknanya Al-Quran mempunyai satu level bahasa yang berlainan. Cukup hebat. Okey. Jadi di sinilah saya rasa saya telah membaca sebuah jurnal yang Prof tulis di dalam jurnal hukum. Prof mengatakan dalam jurnal tersebut bahawa nahu bahasa Arab tidak disempurnakan sehingga selepas zaman Khulafaur Rasyidin. Dari segi nahunya ya. Jadi tidak mungkin, sebab dia dah jauh ke depan selepas Rasulullah wafat dan sebagainya, dan selepas Khulafaur Rasyidin bahkan, tak mungkinlah kalimah Allah tu bersumber dari Arab Jahiliyah dan sebelum-sebelumnya. Dan Prof dah kongsi tadi daripada batu bersurat, bukti-bukti primary, memang tak ada nampak perkataan alif lam ha dalam penulisan tersebut. Jadi adakah ini kata orang tu killer question untuk hari inilah. Adakah Prof berpandangan alif lam ha itu memang eksklusif diturunkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad melalui kitab Al-Quran? Adakah itu pandangan Prof? Silakan Prof. Okey, sebelum menjawab tu saya kena bagi keterangan dulu. Ya, sebab dia turutan kepada proses development of the kalimah itu. Jadi daripada tadi kita nampak ya, kalimah yang masa zaman wujudnya Rasulullah SAW, iaitu daripada lahirnya 571 sehingga wafatnya 631 atau ada yang kata 632, ya, maka bermula sudah wujud perkataan alif lam ha. Tetapi penulisannya masih lagi tidak konsisten ya, dari sudut susunan dan turutannya. Kita maklum bahawasanya Al-Quran itu telah diturunkan ketika di Gua Hira. Yang pertama ialah di Gua Hira ketika Rasulullah SAW berkhulwah di sana. Maknanya bersendirian disebabkan tidak suka apa yang berlaku di dalam masyarakatnya pada ketika itu, maka diturunkan Al-Quran, surah Al-Quran pertama, Al-Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Jadi apabila Quran itu diturunkan, ya, bagaimanakah proses sebelum itu? Bagaimanakah proses Al-Quran itu diturunkan? Terdapat berbagai cara. Cara Allah Rasulullah SAW menerima Al-Quran. Satu daripadanya melalui malaikat jasadiyah, turun dalam bentuk malaikat bersayap, ya, dan ada jasad, ada badan. Satu. Yang kedua, dia mendapat dalam bentuk tidur, mimpi. Quran itu ya. Kemudian yang ketiga, dia
bila dia kadang-kadang mendengar loceng. Bila dia mendengar loceng, maka dia lepas dia dengar loceng tu dia boleh dia ingat dan dia pesan. Dia bangun tu dia boleh hafal. Bila dan sahabat-sahabat dia dah tahu dah benda tu. Bila dia bangun dia boleh sebut apa yang dia sebut tadi. Jadi dia kata yang paling antara ketiga-tiga ni yang paling dahsyat keadaan aku ialah yang ketiga, iaitu ketika bunyi loceng. Dan badan aku menggigil dan aku akan pesan. Dia kata. Balik bangun itu aku boleh sebut dan kawan-kawan dia menulis. Masa tu sudah ditulis. Begitu sebab tu kita nampak surat Rasulullah SAW itu kepada Najasyi, kepada Herkel, kepada Oman, kepada semua-semua pembesar itu, kalau ditulis dalam bahasa yang daripada Nuqsh Ummul Jamal As-Sani itu tadi, tidak ada titik dan dia tidak tertib. Dia tidak bertertib. Kesana kemari dia tulis dengan cepat. Ya? Dan catatan itu dijaga. Apabila catatan itu dijaga, bila Abu Bakar sudah meninggal, kemudian Umar dah meninggal, masuk kepada Osman. Apabila Osman melihat ada masalah, ramai antara penghafal Quran ini telah meninggal dunia, maka dikumpulkan mushaf-mushaf yang ada yang telah ditulis itu, yang wujud di tangan, yang diambil hanyalah di tangan Hafsah. Apabila dia ambil daripada tangan Hafsah, dia salin balik. Dia telah melantik lebih kurang 14 atau 18 komiti ahli jawatan kuasa untuk menulis balik. Itu. Menulis balik catatan ini, penulisan itu berlaku di zaman Uthman Affan, iaitu Khalifah Rashidin yang ketiga. Apabila dia tulis balik, maka yang mana hak lain itu dia bakar. Sebab tu kalau kita dapati ada pihak-pihak yang cuba mengatakan tu ada mushaf lain. Mushaf selain daripada Hafsah wujud dekat Madinah, dekat Kufah, dekat ni. Makna sebelum mushaf tu, makna seolah-olah Uthman Affan tak sempat nak bakar, tak terbakar benda tu, tak datang pada masa bakar. Tu kita jangan percaya. Itu nak inhiraf kita punya maklumat. Jadi di sini dipegangnya satu mushaf Hafsah itu dikenali Rasam Asmani. Dan benda itu, siapakah yang mula menulis tu? Ditulis oleh Qurra. Qurra itu adalah ahli kan kita ada dalam Quran, kajian Quran ni dia ada sab'atu qurra, asyara qurra. Kemudian bahasa itu Quran itu terhasil daripada 7 lahjah. Sab'atul huruf yang disebut dalam hadis Rasulullah itu bermaksud sab'atul lahjah. Jadi maknanya Quran itu qurra ini telah telah duduk semeja. Macam mana nak tulis ni? Maka terlahirlah noktah. Noktah itu noktah ataupun dipanggil dabat. Dabat ala nun, dabat ala ta, ala nuqtatain fi fuq. Ba, kalau huruf ba noktah wahid fi tahat. Kemudian dia buat dhammah, kemudian dia buat tasydid. Itu berlaku sesudah ketiadaan Ali bin Abi Talib. Sesudah kewafatan Ali dah, yang diketuai oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali. Di mana Abu al-Aswad ad-Du'ali kata kepada penulis-penulis dia, antaranya ialah Abdul Qais, dia kata apa? Dia kata, ketika aku buka mula A, engkau letak titik atas. Itu bermula titik, sebab zaman Rasulullah tak ada titik. Zaman titik bermula apabila sesudah zaman Ali, ataupun sesudah ketiadaan Ali. Apabila kau nampak aku kata I, kau letak titik bawah. Nama ana fatahtu syafatayya da' fi fuq. Ana kasartu syafatayya da' fi tahat. Nama ana kuntu U, yani da' fi wasat. Aku kata U, kau letak kat tengah. Itu. Jadi itu permulaan adanya titik. Persoalannya, adakah itu titik untuk fa atau ba atau nun? Mengikut kajian Syauqi Dhif dalam kitab yang Madaris Nahwiyah, saya ngajar kitab tu, dia kata itu level ataupun peranan Abu al-Aswad ad-Du'ali hanyalah meletakkan titik sahaja di atas huruf-huruf itu. Tak siapa pula yang buat fathah, kasrah, ada baris atas, baris bawah, baris depan, baris sukun segala. Dikatakan awailun nahwiyin. Sesudah Abu al-Aswad ad-Du'ali ada satu lagi grup sebelum masuk kepada Sibawih dan Khalil. Dia ada satu grup lagi dipanggil min awail an-nahwiyin yang dikotai oleh nahu-nahu yang terawal ini. Mereka adalah qurra yang diketuai oleh Abu Ishaq al-Hadrami, Yusuf as-Saqafi, Abu Amr bin al-Ala, dan seterusnya Yunus bin Habib. Mereka inilah yang mencuba membuat
harakat dhammah, fathah dan kasrah. Sehinggalah menjadi kebiasaan bagi Abu Ishaq Al-Hadrami menegur syair-syair yang ditulis oleh Abu Farazdak untuk memuji Malik Marwan dan Zaid salah dari sudut harakat. Itu. Jadi kesimpulan daripada kalimah Allah itu tadi, maksudnya dia telah melalui evolusi. Alif lam itu, alif lam ta'rif. Bagaimana? Adakah zaman Rasulullah sudah tahu alif lam ta'rif tu? Alif lam ta'rif, yang tengah tu pula alif lamul jar ala makna ta'lil. Yang ketiga tu alif lam asal. Mereka tahu, mereka tak tahu. Tapi disebabkan Arab mereka boleh sebut. Tapi siapa yang menamakan alif lam ta'rif, alif lamul ta'lil jar, alif lamul asal? Tu yang tengah tu. Antara Abu Aswad Ad-Du'ali dengan Abu Ishaq Al-Hadrami, grup tu Abu Aswad Ad-Du'ali yang tu letak titik, mati Abu Aswad Ad-Du'ali sambung oleh grup yang awail An-Nahwiyin itu. The early grammarians sebelum masuk Khalil Ahmad dengan Sibawi. Saya sudah terjawab, Tuan Farid.